Sedia mengejutkan Johor Darul Ta'zim, jurulatih Penang FC amat yakin akan menewaskan Johor Darul Ta'zim malam ini. Tetapi sebelum kita meneruskan, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe saluran ini supaya anda tidak terlepas maklumat tentang sukan bola sepak setiap harinya. Penang bakal meneruskan lagi baki aksi Liga Super 2024-2025 dengan kali ini mereka bakal menghadapi cabaran yang dianggap cukup getir dalam usaha pasukan tersebut untuk kembali bangkit. Apa tidaknya, skuad kendalian Wan Rohaimi Wan Ismail itu bakal menghadapi salah satu gegasi bola sepak berpengaruh Asia, Johor Darul Ta'zim, JDT, pada persaingan hari ini di laman sendiri iaitu Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Atas kertas, jelas JDT memiliki segala kelebihan untuk mencipta satu lagi kemenangan berharga mereka walaupun beraksi di gelanggang lawan jika dibandingkan oleh Penang. Jurang kekuatan semasa kedua pasukan itu juga jelas menjadi milik pelawat dengan Harimau Selatan dibarisi oleh ramai pemain-pemain berpengalaman serta mempunyai kualiti terbaik untuk dibawa turun. Sementara Penang pula, mereka perlu tampil berwaspada dan tidak boleh melakukan sebarang kesilapan terutama di posisi pertahanan yang membuka peluang buat lawan mendapatkan jaringan. Penang FC sendiri akan menggunakan pelbagai kaedah untuk menewaskan Johor Darul Ta'zim malam ini. Jurulatih Penang FC amat yakin akan menewaskan Johor Darul Ta'zim dengan jaringan 2-0. Bagi perlawanan hari ini, kami menyenaraikan 3 pemain kedua pasukan yang dijangka menjadi tumpuan utama sepanjang perlawanan berlangsung. Satu, Dylan Wenzel Hals. Penyerang import dari Australia ini telah mempamerkan aksi yang cukup baik sejak awal penyertaannya bersama Penang di posisi serangan utama pasukan berkenaan. Hadir dengan reputasi yang baik, Dylan telah memainkan peranan besar terutama daripada siri serangan Penang yang banyak bertumpukan kepada beliau untuk mencipta sesuatu positif. Setakat ini, Dylan telah merekodkan 5 gol serta 2 bantuan jaringan daripada 12 perlawanan dihadapi di pentas domestik bersama Penang. 2. Arif Aiman Hanafi. Selepas kecewa tidak mencipta sebarang gol atau bantuan jaringan pada aksi lalu menentang Buriram United, pastinya pemain ini bersemangat untuk menjadikan Penang selaku mangsa amukannya. Di pentas domestik, statistik Arif boleh dianggap cukup positif selain rekod jaringannya yang cemerlang pada pentas antarabangsa bersama JDT pada saingan musim ini. Secara keseluruhan, Arif sudah merekodkan 37 penampilan buat JDT musim ini serta meledak 18 gol bersama 14 bantuan jaringan dengan aksi cemerlang turut ditampilkan beliau. 3. Bergson Da Silva. Tonggak penyerang dari Brazil ini dijangka akan meneruskan momentum positif beliau selaku salah penjaring terbanyak Liga Super menerusi rekod jaringannya. Kekuatan fizikal dan ketajaman beliau sering menghadirkan rasa gerun buat lawan, selain Bergson turut mempunyai keupayaan tinggi daripada segi skil kawalan bola. Sehingga kini, catatan menyaksikan Bergson telah meledak 33 gol serta 7 bantuan jaringan daripada 38 penampilan keseluruhan bersama Harimau Selatan.